kita nak test oksigen. Kalau kita tak ada alat yang digital ni kan mahal. Paling murah yang baik sikit kualiti dia 700 lebih. Ada yang 1000 lebih. Ada yang sampai 2000, ada yang sampai 3000 kan. Kita tak payahlah beli yang mahal tu. Kita baru nak mula kita ternak ikan, kita guna yang macam ni je. Ini kita boleh guna 60 kali. Selama ni saya tak pernah cek oksigen ni. Sera ni ada dua ni, ada nombor dia. Nombor 1 larutan yang pertama, larutan yang nombor 2. Tu ada nombor 2 kan. Jadi dua-dua ni kita perlu gunakan. Kertas ni korang boleh laminate lah. Kemudian korang tepek lah dekat dinding store ke, dinding makanan ikan ataupun dekat tepi kolam untuk korang dapatkan bacaan oksigen dia. Aktiviti kita untuk hari ni adalah untuk memeriksa kandungan oksigen di dalam kolam. Penting untuk kita tahu berapakah kandungan oksigen untuk memastikan pembesaran ikan maksimum. Ada beberapa indikator, miligram per liter. Nampak tak kat situ? Oksigen kita 6, pembesaran ikan kita bagus lah. Tak boleh kurang daripada 4. Selera makan ikan rendah, pembesaran secara automatik akan perlahan. Bakteria pun dia tak boleh bekerja dengan baik. Penerangan dia dekat sini.